Ini dia Abang, auto parking Honda Stepwagon. Tengok. Semua pusing sendiri je. Dan aksesori ni sangat susah nak dapat. Jom ada sebiji lah ni. Kau tengok, jom demo dulu. Lepas ni kita nak tengok unit yang jom ada ni. Okey. Jom. Kita tengok dia auto parking. So semua pusing sendiri. Kita cuma perlu control gear. Lepas tu minyak dengan brake sahaja. Tengok semua sendiri. Semua auto. Okey, so dah selesai. Settle. Okey, jom Abang, kita tengok unit aja nak tunjuk ni. Salam sejahtera Abang Kak. Welcome back kepada channel Jo. Hari ni Jo nak tunjukkan RP3 yang datang dengan aksesoris yang special. Macam Abang Kak tengok tadi, ada 360 kamera dan juga auto parking. Okey, untuk RP3 ni ada 360, tak semestinya ada auto parking. Tapi kalau ada auto parking, dia wajib ada 360 kamera. So macam biasa, Jo akan tunjukkan condition kereta ni, Jo akan tunjukkan grade dia, condition dia, mileage dia, dan by end of this video, Jo akan kirakan harga on the road sekali dengan dia punya bulanan. So Abang Kak boleh tengok siap-siap. Kalau ngam dalam bajet, terus Roger Jo. Okey, jom Abang Kak kita tengok kereta ni. Ini kereta dia Abang Kak, Honda Stepwagon Cool Spirit. Jadi untuk Stepwagon ni, dia ada Spada, dia ada Cool Spirit, dia ada Black Style. So yang ni spek yang kira tinggi jugalah untuk yang Cool Spirit ni. Okey. Jadi untuk Cool Spirit ni Abang Kak, yang ni tahun 2021, datang dengan grade 4.5B dan mileage dia dalam 29,000 macam tu. So untuk tepat lagi mileage, kita tengok bahagian dalam kejap lagi lah. Okey, jadi untuk yang Cool Spirit, kita recap sikit. Untuk Abang Kak yang tak tahu beza apa Cool Spirit dengan yang lain, kita tengok dari segi luar, ialah bahagian krom dia datang dengan krom yang lebih gelap. Okey, lepas tu dia ada active cornering light. Bawah dia kat sini ada LED projector punya fog light lah. Okey. Dan untuk enjin dia sama sahaja performance. Kalau Abang Kak tak cukup bajet untuk ambil Cool Spirit, Jo ada juga yang spek Spada. Yang spek Spada tu dia lagi mampu milik lah, of course. Tapi enjin, performance dan size dia sama sahaja. Okey. So next, beza dia dengan spek lain ialah dia punya rim. Rim 17 inci. Jadi 17 inci ni dia lagi selesa lah. Sebab tayar dia, rim lagi besar, tayar pun lagi lebar. Okey. So kita tengok sikit bahagian belakang dia. Kereta ni actually masih lagi ramai yang cari sebenarnya. Tapi itulah, Jo dah tak boleh bawa masuk lah tahun depan. Ini tahun yang last dah Abang Kak. Alright, so kita tengok bahagian belakang. Ini yang paling famous lah, iaitu dia punya pintu waku-waku, ataupun yang selalu korang panggil pintu peti sejuk. Inilah pintu dia Abang Kak. Tapi kalau Abang Kak nak tengok yang unit lain, korang kena tengok tau. Sebab ada dealer luar, dia orang bawa masuk yang tak ada pintu waku-waku. Dia ada juga. Sebab model ni tak semestinya semua ada pintu waku-waku. Sebab ada juga yang tak ada pintu waku-waku. Jadi korang kena tengok betul-betul. Okay. So yang ni, kalau parking tempat sempit, korang buka macam ni je lah, nak akses. Alright. Tapi kalau nak full access, tarik, buka penuh pun boleh. Jadi dia ada dua option. Itu yang menarik kereta ni. Itu yang customer cari pintu waku-waku. Itu yang menarik pasal kereta ni lah. Alright, jom kita tengok belah dalam pula. Jom nak tunjukkan condition belah dalam bagi korang tengok. Alright. So, jom. Jadi bahagian dalam dia, untuk Cool Spirit, seat dia adalah half leather. Beza dengan spek lain. Kalau Spada, dia full fabric lah. Okey. Dan untuk Cool Spirit, dia half leather. Dan dia ada lining, trimming dia lain sikit lah kat sini. Yang ni fabric. Jadi bila jemur panas pun, Abang Kak duduk pun tak adalah nak melompat. Sebab tengah dia ni fabric. Okey. So kat tengah dia pun ada armrest. Abang Kak boleh tengok condition dia. Nampak macam cantik lagi lah. Okey. So kita tengok pula. So untuk safety features, masih lagi full Honda Sensing kat sini. Okey. Masih lagi full Honda Sensing. Ada juga dia punya auto cruise pun ada. Dan kita tengok sikit kat sini, ada pedal shift. Lepas tu mileage dia
Abang tengok 29,800. Dia dah sampai masa nak servis dah. Okey. Dan kita nak tengok sikit aksesoris yang paling penting dia. Sekejap, jom on aircon sekejap. Panas lah pula. Alright. So, aksesoris paling penting dia 360 kamera dengan auto parking. So features dia ni, by end of this video, Jo akan tunjuk sikit lah macam mana nak pakai. Okay. Dia senang je. Just ikut je apa yang dia suruh buat tu. Tapi function ni sangat berguna untuk abang akak yang ada difficulties nak parking ke kan. Ada orang dia boleh parking CC. Ada orang dia boleh parking hanya reverse sahaja. Jadi untuk yang ni, dia dua-dua dia boleh. Dia macam ni dia boleh. Dia parking macam ni pun dia boleh. Dia ada dua function dia. Alright. So, untuk cool spirit juga, ni yang orang suka salah satu lagi, ialah dia punya auto dimmer. Dia bukan setakat lampu sahaja, dia boleh malapkan ataupun dia boleh cerahkan dia. Dia macam tu. Jadi dia ada kat sini satu, ini aksesoris dia lah. Lagi satu ialah di bahagian belakang. Jom tunjukkan dia. Okey. Bahagian belakang lampu dia pun kat sini on kan. Jadi dia ada dekat sini. So second dengan third row pun korang boleh adjust lah. Ni untuk malapkan dia ataupun untuk cerahkan dia. So itu dia ada dua function dia lah. Okey. Lepas tu untuk cool spirit juga dia datang dengan aircon. Yang ni kita panggil elektronik. Sebab dia ada juga yang biasa yang slider punya. Okey. Kalau sepadan dia panggil slider punya lah. Dan untuk unit ni datang dengan roof monitor. Original Honda rear entertainment system lah. Of course. Dan kita tengok untuk bahagian seat dia pula. So bahagian seat dia sama design dengan seat depan, half leather. Dan kalau abang ada baby chair, baby seat lah dia panggil. Dia ada sistem ISOFIX yang korang just letak je seat dia terus lock. Sebab ada seat biasa, kalau tak ada ISOFIX, korang kena pakai seat belt untuk securekan baby seat tu lah. Alright. Dan untuk yang ada anak, korang ada food tray kat sini dan juga kat sini. Jadi boleh letak air, boleh nak makan apa semua, tak adalah berterabur makanan, minuman tu kan. Dan kat sini pun boleh letak phone boleh, nak letak makanan boleh. So long journey tak adalah boring anak-anak, ada benda untuk entertain dia orang, betul tak? Okay. So kita tengok sikit bahagian belakang dia. Alright, untuk row ketiga dia nak selesa duduk 2 orang tapi masih lagi boleh occupy untuk 3 orang. Okay. Sekejap, dia tunjukkan. Ruang dia. Okay. Ruang dia yang ni dengan seat. Seat ni dia push all the way back. Sepatutnya ada lagi kalau ke depan sikit, ada lagi ruang sebab depan tu memang luas. Okay. Ni position Joe lah. Duduk macam ni. Dan kalau korang tengok kat sini pun ada juga outlet dan juga HDMI kat sini. So yang ni boleh guna untuk charge phone lah. Ada lagi food tray, cup holder, food tray lah pula. Sama. Kat sini pun ada juga cup holder. So Joe tunjuk sikit bahagian belakang dia. Okay. Jadi untuk abang akak yang masih consider kereta ni as a family car, yang tengah nak cari muat ke tak nak letak barang, ataupun third row dia macam mana nak simpan kan, Joe tunjukkan. Okay. So untuk kursi dia ni just one hand operation pun dah boleh sebenarnya. Kita tarik, dia akan turun sendiri sebab semua dia ada hidrolik dah. So dia akan turun sini. So nak naikkan, tarik saja, lock dan tarik kat sini untuk naikkan dia. Dah selesai. So ladies, you don't have to worry sebab ni senang saja nak operate. Okay. Dengan naikkan kursi dia, ini ada lagi ruang untuk letak barang. Nak letak tinggi ke, nak letak ke dalam ke, dia jadi luas lah barang, ruang tu untuk letak. Banyak barang boleh letak. Okey, dah selesai tengok bahagian luar, grade, lepas tu mileage dan condition kereta. Semua dah tengok. Jadi sebelum Joe demonstrate auto parking tu, Joe nak tunjukkan dulu kiraan dan harga on the road bagi kereta ni. Okey. So, untuk harga kereta ni, sekejap, kita tengok. Takut silap bagi harga. Memang pisang. Okey. Jadi, untuk harga ni, on the road, ialah
155 on the road dengan 55% NCD. Jom kirakan bagi abang akak tengok dulu harga bulanan untuk zero deposit. Yang ni kita boleh cuba lagi, zero deposit. Okey. So kita tengok untuk 9 tahun. Sekejap Okey. Untuk 9 tahun bulanan dia ialah 1732. Yang ni untuk zero deposit. Okey. Dan kalau ada 10% deposit, bulanan dia akan jadi 1559. So itu dia punya bulanan lah. Jadi kalau abang letak lagi down payment, boleh turunkan lagi. So it depends on your budget. Tengok abang nak adjust macam mana budget, nak letak ke ataupun nak zero deposit ke. So it's up to you. Okay. So itu sahaja untuk kiraan dia. Jom nak tunjukkan dulu dia punya auto parking. Untuk start sistem auto parking, just masuk reverse. Lepas tu abang tekan yang ni. So dah tekan, boleh pilih sama ada parking macam ni ataupun dia menegak. So tengok, kena make sure line tu dia ada dot, yang ni tak boleh lah. Kalau macam ni petak ni boleh. Maknanya dia ada ruang dia boleh masuk. Tapi Joe punya ni adalah macam ni. Okey. So bila dah available, abang akak masuk di dia akan pilih nak ke kiri ataupun ke kanan. Okey, Joe pilih yang ni lah. Okey, so bila pilih dia akan bagi direction. Kita kena ke depan. Jadi ke depan kena pakai D lah. Jadi bila dah masuk D, just lepaskan sahaja. Jap, Joe tunjuk Just control minyak ataupun control brake sajalah. Minyak tak payah. Steering pun tak payah. Sorry, Joe terpegang tadi. Nasib baik tak cancel. Sebab kalau korang tarik, dia akan cancelkan dia. So, bila dia jalan, dia akan masukkan ke dalam petak ni sebenarnya. Dia akan masukkan ke dalam petak ni. Jadi, bila dah masuk, dia akan suruh brake. Okey, dah brake. Korang masuk reverse. Jadi, bila dah masuk reverse, pusing je. Nanti dia akan pusing. Dia akan pusing untuk masukkan ke dalam petak ni. Abang nampak petak tu. Jadi dia nak masuk ke dalam petak ni. So kita tengok dia buat kerja je. Tengok dia buat kerja. Okey. So bila dah masuk dalam petak, dia akan straightkan balik lah kereta tu. Tapi macam mana pun, judgement daripada kamera, abang akak kena self judge jugalah. Tengok tepat ke tak. Sebab everything dia by system. Kan? Tengok. Ini dia dah cakap dah complete. Tapi sebenarnya kita tak masuk lagi dalam box. So kita lepaskan brake ataupun masuk sendiri lah. Masuk sendiri. Dah okey. Letak dekat P dan lock sahaja. So itu sahaja. Sangat simple dan sangat senang nak pakai. Itu sahaja video untuk kereta ni. Okey, untuk abang akak yang berminat dengan unit Joe tunjuk ni, Roger je cepat-cepat. Sebab Joe hanya ada satu sahaja. Memang susah nak dapat yang ada 360 kamera dengan auto parking ni. Jadi, cepat-cepat Roger Joe. Okay? So, itu sahaja untuk video ni. I see you guys next video.